Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan bentangkan berkaitan dengan isu-isu persempadanan dan keselamatan negara bagi subjek isu semasa dan cabaran masa hadapan. Pengenalan. Nama saya Muhammad Adam Irfan bin Supomo daripada kelas PIM 2 batch 2024-2029. Bagi subjek JICS 1082 isu semasa dan cabaran masa hadapan. Kita akan pergi kepada pendahuluan. Persempadanan negara merujuk kepada penetapan garisan sempadan yang memisahkan wilayah sesebuah negara dengan negara jiran sama ada di darat, laut maupun udara. Bagi negara seperti Malaysia yang dikelilingi oleh beberapa negara jiran seperti Thailand, Indonesia, Singapura, Brunei dan Filipina, isu persempadanan merupakan aspek penting dalam menjamin kedaulatan, keselamatan dan kestabilan wilayah negara. Sejarah penjajahan, perjanjian-perjanjian lama yang ditandatangani semasa era kolonial serta faktor geostrategik dan ekonomi telah mewujudkan pelbagai isu dan pertikaian sempadan antara Malaysia dengan negara-negara jiran. Isu seperti pengurusan rumah api di Pulau Pisang, pemilikan Pulau Batu Putih, tuntutan bertindih di Laut Cina Selatan dan sempadan maritim di Kalimantan adalah antara contoh utama yang masih relevan dan dibincangkan hingga ke hari ini. Oleh itu, kajian terhadap isu persempadanan negara adalah penting untuk memahami kepentingan mempertahankan hak kedaulatan serta memastikan segala pertikaian diselesaikan melalui pendekatan diplomasi dan perundangan antarabangsa demi keamanan dan kestabilan serantau. Seterusnya kita akan pergi kepada jenis-jenis sempadan di Malaysia. Malaysia sebagai sebuah negara yang terletak di kawasan strategik Asia Tenggara mempunyai pelbagai jenis sempadan yang memisahkan wilayahnya daripada negara-negara jiran. Sempadan ini boleh dibahagikan kepada 3 kategori utama, iaitu sempadan darat, sempadan maritim dan sempadan udara. Setiap jenis sempadan ini memainkan peranan penting dalam aspek keselamatan, hubungan diplomatik dan kedaulatan negara. Kita akan pergi pada yang pertama iaitu sempadan darat. Sempadan darat merupakan sempadan yang memisahkan wilayah Malaysia dengan negara jiran melalui kawasan daratan. Malaysia mempunyai sempadan darat dengan luar negara, antaranya Malaysia dengan Thailand. Sempadan sepanjang lebih 600 km merentasi negeri Perlis, Kedah, Perak dan Kelantan. Kawasan ini sering dikaitkan dengan aktiviti penyeludupan, pemerdagangan manusia dan pencerobohan sempadan. Yang kedua, sempadan antara Malaysia dan Indonesia di Borneo. Sempadan antara negeri Sabah dan Sarawak dengan wilayah Kalimantan di Indonesia. Panjang keseluruhan sempadan ini melebihi 2,000 km dan sering dikaitkan dengan isu pembalakan haram, pendatang asing tanpa izin, parti dan konflik kawasan penempatan. Yang seterusnya kita akan pergi kepada sempadan yang kedua iaitu sempadan maritim ataupun sempadan laut. Sempadan maritim merujuk kepada sempadan yang memisahkan perairan Malaysia dengan perairan negara jiran. Malaysia dikelilingi oleh 3 kawasan laut utama iaitu Laut Cina Selatan, Laut Selat Melaka dan Laut Sulu. Isu berkaitan sempadan maritim termasuklah: yang pertama, tuntutan bertindih di Laut Cina Selatan melibatkan beberapa negara termasuk China, Vietnam, Filipina dan Brunei. Kepulauan Spratly dan kawasan perairan yang kaya dengan sumber minyak dan gas menjadi pertikaian utama. Yang kedua, Pulau Batu Putih dan Pulau Pisang. Isu berkaitan hak milik dan pengurusan rumah api antara Malaysia dan Singapura. Yang ketiga, kawasan Ambalat, Sabah dan Indonesia. Pertikaian wilayah maritim yang melibatkan tuntutan kawasan pelantar benua yang berpotensi tinggi dari sudut ekonomi. Yang seterusnya, kita akan pergi kepada sempadan udara. Sempadan udara merujuk kepada ruang udara di atas wilayah darat dan maritim Malaysia
yang menjadi sebahagian daripada hak kedaulatan negara. Sempadan ini penting dalam konteks kawalan trafik udara, pertahanan dan keselamatan negara. Ruang udara dikawal mengikut ICAO International Civil Aviation Organisation berdasarkan Flight Information Regulations (FIR). Isu penting, Singapura mengurus ruang udara di selatan Johor berdasarkan perjanjian lama yang telah mencetuskan ketegangan diplomatik dan gesaan agar Malaysia mengambil alih semua kawalan udara di ruang tersebut. Seterusnya, ancaman keselamatan termasuk pelanggaran ruang udara oleh pesawat asing, aktiviti pemantauan tidak sah dan penerbangan militan ataupun pengganas. Okey, kita akan pergi kepada isu yang pertama, iaitu isu Pulau Pisang. Isu kedaulatan dan pengurusan rumah api. Okey, latar belakang Pulau Pisang. Pulau Pisang merupakan sebuah pulau kecil yang terletak di pantai barat Semenanjung Malaysia, kira-kira 15 km dari Pontian, Johor. Pulau ini mempunyai kedudukan yang strategik di laluan pelayaran yang sibuk di Selat Melaka, menjadikannya penting dari sudut keselamatan maritim dan pengawasan perairan. Secara geografi, Pulau Pisang terletak dalam sempadan perairan Malaysia dan telah diiktiraf sebagai milik Kerajaan Negeri Johor serta Kerajaan Persekutuan Malaysia. Namun terdapat unsur kontroversi berkenaan pengurusan sebuah rumah api di pulau tersebut yang masih dikendalikan oleh pihak berkuasa Singapura. Okey, kalau kita lihat kepada sejarah perjanjian 1900, isu rumah api Pulau Pisang berpunca daripada satu perjanjian yang ditandatangani pada 6 Oktober 1900 antara Sultan Johor iaitu Sultan Ibrahim dan Kerajaan British. Dalam perjanjian tersebut, Kerajaan British diberikan hak untuk membina dan mengendalikan rumah api di Pulau Pisang bagi tujuan keselamatan pelayaran. Walau bagaimanapun, kedaulatan dan pemilikan pulau kekal di bawah Johor. Selepas kemerdekaan, pengurusan rumah api ini tidak diserahkan semula kepada Malaysia. Sebaliknya diteruskan oleh Maritime and Port Authority of Singapore (MPA) atas alasan kesinambungan perjanjian tersebut. Okey, kita akan pergi kepada isu yang kedua, iaitu isu Pulau Batu Putih berkaitan dengan kedaulatan negara dan implikasi strategik. Pulau Batu Putih yang juga dikenali sebagai Pedra Branca merupakan sebuah pulau kecil yang terletak di perairan strategik Selat Singapura. Isu kedaulatan ke atas pulau ini menjadi pertikaian antara Malaysia dan Singapura sejak sekian lama dan telah dibawa ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ untuk penyelesaian secara sah dan aman. Pada tahun 2008, ICJ telah memutuskan bahawa kedaulatan Pulau Batu Putih adalah milik Singapura, manakala Middle Rock diserahkan kepada Malaysia. Keputusan ini telah dibuat berdasarkan faktor-faktor sejarah dan pengurusan pentadbiran rumah api oleh Singapura sejak tahun 1851. Walaupun Malaysia mendakwa pulau tersebut secara asalnya milik Kesultanan Johor, kekurangan bukti pentadbiran aktif oleh Malaysia selepas zaman penjajahan British menjadi antara punca kekalahan tuntutan tersebut. Isu ini menimbulkan perdebatan hangat dalam kalangan rakyat Malaysia, terutamanya mengenai kelemahan dari segi dokumentasi dan tindakan susulan oleh kerajaan terdahulu. Pada tahun 2017, Malaysia mengemukakan permohonan semakan semula keputusan ICJ setelah penemuan 3 dokumen penting dari Arsip Negara Britain yang dikatakan menyokong tuntutan Malaysia. Namun, permohonan itu ditarik balik pada tahun 2018 oleh Kerajaan Malaysia atas alasan hubungan baik dua hala dengan Singapura perlu diutamakan. Penarikan balik itu mengundang pelbagai reaksi dan polemik termasuk daripada tokoh-tokoh politik dan pihak akademik yang mempersoalkan mengapa peluang semakan semula tidak dimanfaatkan sedangkan bukti baru telah diperoleh. Isu ini bukan sahaja berkaitan dengan kehilangan wilayah tapi turut mempunyai implikasi besar terhadap aspek keselamatan, ekonomi maritim dan geopolitik Malaysia.
Pulau Batu Putih terletak di laluan maritim tersibuk di dunia dan pemilikan pulau ini memberi kelebihan dari segi kawalan perairan dan pengaruh strategik. Kehilangan kedaulatan ke atas pulau tersebut dilihat sebagai pengajaran penting kepada Malaysia tentang betapa kritikalnya pengurusan sempadan negara dan pemeliharaan bukti sejarah dalam mengekalkan hak wilayah. Kesimpulan, isu Pulau Batu Putih harus dijadikan titik tolak bagi memperkokoh aspek dokumentasi, pengurusan wilayah dan diplomasi antarabangsa. Kerajaan perlu lebih proaktif dalam mempertahankan kedaulatan negara melalui saluran sah, manakala rakyat pula harus didedahkan dengan sejarah dan kepentingan strategik kawasan sempadan agar wujud kesedaran bersama dalam mempertahankan integriti negara kita, negara Malaysia. Okey, kita akan pergi kepada isu yang ketiga iaitu isu Ambalat, pertikaian maritim antara Malaysia dan Indonesia. Ambalat merupakan satu kawasan perairan kaya dengan sumber hidrokarbon yang terletak di Laut Sulawesi, berhampiran sempadan maritim antara Malaysia dan Indonesia. Isu Ambalat menjadi titik pertikaian antara kedua-dua negara sejak awal tahun 2020-an. Apabila kedua-dua menuntut kawasan tersebut sebagai sebahagian daripada Zon Ekonomi Eksklusif ZEE kawasan masing-masing. Pertikaian ini mencerminkan betapa pentingnya penetapan sempadan maritim yang jelas dalam mengelakkan konflik antara negara jiran. Malaysia berpendapat bahawa kawasan Ambalat terletak dalam wilayah maritimnya berdasarkan pelanjutan daripada sempadan perairan Sabah, manakala Indonesia menegaskan bahawa kawasan tersebut adalah milik mereka berdasarkan unjuran daripada pantai Kalimantan Timur. Keadaan menjadi lebih tegang apabila kedua-dua negara memberi lesen penerokaan minyak dan gas kepada syarikat masing-masing dalam kawasan yang bertindih. Pada tahun 2002, Malaysia memberikan konsesi kepada Petronas Carigali, manakala Indonesia memberi konsesi kepada ENI, syarikat dari Itali, pada tahun 1999. Ketegangan semakin memuncak apabila berlaku beberapa insiden di laut melibatkan kapal tentera laut dan pengawal perairan kedua-dua negara. Insiden-insiden ini hampir mencetuskan konfrontasi bersenjata, namun diselesaikan melalui rundingan diplomatik yang berterusan. Walaupun hubungan diplomatik Malaysia-Indonesia umumnya baik, isu Ambalat menunjukkan bahawa sempadan yang tidak jelas boleh mengakibatkan krisis keselamatan dan menjejaskan kestabilan serantau. Sehingga kini, isu Pulau Ambalat masih belum diselesaikan secara muktamad melalui sempadan maritim yang diiktiraf bersama. Kedua-dua negara telah mengambil pendekatan dialog dan diplomasi dalam bagi mengekalkan hubungan baik dan mengurangkan konflik bersenjata. Namun begitu, isu ini perlu memperlihatkan keperluan terdesak untuk Malaysia memperkukuhkan dasar keselamatan maritim serta menyelesaikan pertikaian melalui saluran undang-undang antarabangsa seperti Konvensyen Undang-Undang Laut PBB. Okey, kesimpulannya, isu Ambalat adalah manifestasi kepentingan strategi, ekonomi dan keselamatan dalam pertikaian sempadan maritim. Malaysia perlu lebih bersedia dari segi undang-undang, ketenteraan dan diplomatik dalam menangani isu-isu seumpama ini. Pada masa sama, hubungan baik dengan negara jiran seperti Indonesia harus terus dipelihara melalui kerjasama dan dialog yang berterusan demi keamanan dan kestabilan rantau Asia Tenggara. Okey, yang seterusnya kita akan pergi kepada isu sempadan Malaysia-Thailand. Sempadan antara Malaysia dan Thailand merangkumi sepanjang 595 km darat dan 105 km maritim yang memisahkan negeri-negeri di utara semenanjung Malaysia iaitu Perlis, Kedah, Perak dan Kelantan dengan wilayah selatan Thailand seperti Satun, Narathiwat dan Yala. Hubungan sempadan ini bukan sahaja mencerminkan hubungan geografi yang rapat tetapi juga membawa kepada pelbagai cabaran berkaitan keselamatan, migrasi, ekonomi
dan kerjasama politik dua hala antara Malaysia dan Thailand. Okey, isu-isu keselamatan di sempadan. Okay, yang pertama, salah satu isu utama di sepanjang sempadan Malaysia-Thailand ialah kegiatan penyeludupan. Aktiviti penyeludupan melibatkan barang kawalan seperti minyak diesel, rokok, dadah, senjata api dan juga manusia. Keadaan ini diburukkan lagi dengan kawasan sempadan yang mempunyai hutan tebal dan laluan tidak rasmi ataupun laluan tikus yang sukar dikawal. Yang kedua, konflik bersenjata di selatan Thailand turut memberi impak kepada Malaysia. Kumpulan pemisah di wilayah bergolak seperti Patani dan Narathiwat seringkali berlindung di kawasan sempadan Malaysia bagi mengelak dikesan pihak berkuasa Thailand. Malaysia secara konsisten mengambil pendekatan neutral dan tidak campur tangan, namun tetap memperketat kawalan keselamatan di sempadan negara. Okey, kita akan lihat kerjasama dua hala antara negara Malaysia dan Thailand. Dalam usaha mengurus cabaran ini, kedua-dua negara telah menjalinkan pelbagai bentuk kerjasama seperti rundingan tahunan kawasan sempadan Annual Border Committee (ABC) dan rundingan Am Keselamatan Malaysia-Thailand (GBC). Melalui mekanisme ini, Malaysia dan Thailand berkongsi maklumat risikan, mengatur rondaan bersama dan menyelaras dasar kawalan sempadan. Selain itu, terdapat juga kerjasama pembangunan ekonomi di kawasan sempadan melalui projek kawasan pembangunan sempadan Border Area Development Zone yang bertujuan untuk mengurangkan kemiskinan dan meningkatkan peluang ekonomi setempat, sekaligus mengurangkan pergantungan kepada aktiviti haram, antaranya penyeludupan senjata api, minyak diesel dan penyeludupan manusia. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada pihak bertanggungjawab menjaga sempadan negara Malaysia. Seperti yang kita tahu, sempadan negara Malaysia ni ada 3, maritim, udara dan juga daratan. Okey, yang pertama kita akan pergi kepada Agensi Angkatan Tentera Malaysia (ATM). Okey, Angkatan Tentera Malaysia, khususnya Tentera Darat Malaysia, merupakan barisan hadapan dalam menjaga keselamatan sempadan darat, terutama di kawasan yang berisiko tinggi seperti sempadan Malaysia-Thailand, Malaysia-Indonesia, di Kalimantan dan Malaysia-Brunei. ATM juga terlibat dalam operasi Benteng, satu operasi bersepadu untuk mencegah kemasukan pendatang asing tanpa izin ataupun parti, penyeludupan senjata api dan juga dadah. Okey, yang seterusnya iaitu Polis Diraja Malaysia (PDRM). PDRM melalui Pasukan Gerakan Am (PGA) memainkan peranan penting dalam rondaan di sempadan, pengumpulan risikan serta penguatkuasaan undang-undang di kawasan sempadan darat dan laut. PGA juga turut bertanggungjawab menangani penyeludupan, jenayah rentas sempadan serta membantu operasi bersama dengan ATM dan agensi lain. Okey, yang seterusnya iaitu Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia ataupun singkatannya APMM. APMM atau dikenali juga sebagai Maritim Malaysia ialah agensi utama yang menjaga sempadan maritim Malaysia. Mereka berperanan mengawal perairan negara daripada pencerobohan nelayan asing, penyeludupan melalui laut dan aktiviti perlanunan. APMM juga turut bekerjasama rapat dengan Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) dalam mengawal kawasan perairan strategik seperti Laut Sulu, Selat Melaka dan Laut Cina Selatan. Okey, yang seterusnya pihak yang bertanggungjawab menjaga sempadan negara iaitu Jabatan Immigration Malaysia. Jabatan Immigration bertanggungjawab mengurus kadar keluar masuk pelawat dan warga asing di semua pintu masuk rasmi negara. Mereka memastikan pelancong, pekerja asing dan warga asing lain mematuhi syarat imigresen yang ditetapkan. Imigresen juga memainkan peranan penting dalam penguatkuasaan undang-undang ke atas parti serta pemeriksaan di sempadan darat, laut dan udara.
Okey, pihak yang terakhir yang bertanggungjawab menjaga sempadan negara Malaysia ialah Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Kastam menjaga sempadan dari segi pengawalan barangan keluar masuk negara, sama ada melalui pelabuhan, lapangan terbang atau pintu sempadan darat. Mereka mencegah penyeludupan barang larangan seperti dadah, senjata serta barangan yang tidak mematuhi peraturan perdagangan dan cukai negara kita. Okey, kesimpulannya, isu persempadanan Malaysia merangkumi pelbagai aspek yang melibatkan sempadan darat, maritim dan udara yang menjadi asas kepada kedaulatan negara. Dalam konteks serantau, Malaysia berhadapan dengan beberapa cabaran persempadanan seperti pertikaian wilayah, penyeludupan data sempadan, kemasukan pendatang asing tanpa izin parti serta isu keselamatan akibat konflik di kawasan sempadan. Pertikaian seperti di Laut Cina Selatan, sempadan darat Malaysia, sempadan darat Malaysia Thailand dan isu maritim dengan Indonesia dan Singapura menunjukkan bahawa sempadan negara bukan sahaja berkait dengan geografi tetapi juga dengan geopolitik, ekonomi dan keselamatan negara. Justru, penjagaan sempadan memerlukan pendekatan yang holistik dan bersepadu, melibatkan kerjasama antara pelbagai agensi keselamatan termasuk Angkatan Tentera Malaysia (ATM), Polis Diraja Malaysia (PDRM), Maritim Malaysia, Immigration dan juga Kastam. Dalam menghadapi cabaran globalisasi dan ancaman rentas sempadan yang semakin kompleks, Malaysia perlu terus memperkukuh kawalan sempadan melalui teknologi moden, penguatkuasaan undang-undang yang tegas serta diplomasi serantau yang berkesan. Hanya melalui usaha bersepadu dan berterusan ini, sempadan negara dapat dikawal dengan berkesan demi menjamin keselamatan, kestabilan dan kedudukan tanah air, iaitu negara kita, negara Malaysia. Okey, sekian saja daripada saya berkaitan dengan perbentangan tugasan isu semasa dan cabaran masa hadapan yang bertajuk isu-isu persempadanan Malaysia dan isu Pulau Pisang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.